import beras Vietnam masuk untuk dia nak diimport untuk dieksport keluar balik, dipakai atas nama dia punya sendiri, Jawab Khalid. So apa Vietnam kita punya boleh keluar beras di dunia ni kan, sekejap lagi lah masuk highway 17 akan sangat-sangat sedap punya beras dia. Dia naik tu je saya sahaja nak cakap. Jalan kita lalu sekarang ni, jalan ni bukan Vietnam buat. Ini punya jalan negara lain buat bagi Vietnam punya free. Tidak habis duit. Orang Vietnam cuma habis tanah sahaja. Dia datang dia buat suruh bagi Vietnam free. Negara buat bagi Vietnam tu Jepun. Dia datang Vietnam ni dia buat jalan ni free untuk orang Vietnam. Tetapi orang Vietnam kena bagi letak kilang di dalam ni. Negara buat tu Jepun. Kilang tu kilang Honda. Dekat Vietnam ni kalau design motor kan dia akan awal daripada negara lain berbiasanya dalam 3 tahun. Kalau dia punya dengan Malaysia 4 tahun. Dia akan design tu dia ada awal daripada satu dunia test di dalam negara Vietnam ni dulu. Lepas tu baru negara lain di dalam dunia baru keluar. Jadinya Vietnam ni kan kita punya nampak mana-mana tempat tu nampak motosikal sebab satunya rumah tu tengokkan semua rumah kurus kecil sahaja. Jadinya membalui untuk diorang akan pakai motor akan boleh parking di dalam rumah diorang. Kalau kereta tu kan kereta kena parking macam ini, tempat ni tanah kosong macam ini, dia bawa motor dia, bawa kereta dia masuk sini parking, lepas tu dia kena bawa motor balik. Dan satu lagi, minyak dekat Vietnam ni sangat mahal. Orang Vietnam ni kan kalau dia nak pakai kereta dia buat dalam motor, tetapi motor sangat mahal serta ada subsidi. Jadinya mana-mana tempat dia akan pakai motor saja. Bila dia nak keluar dengan family dia baru pakai kereta. Tetapi jarang juga orang bawa family pakai kereta. Sebanyaknya dia orang akan pakai motor sahaja. Sebanyaknya dia pakai motor saja. Motor dekat sini kan sangat power tau. Confirm kalau kamu boleh letak apa di atas motor dia akan boleh bawa. Tak kisah betul ais ke, mesin basuh ke, kaftin ke, semua jenis kalau dia orang boleh letak di atas motor dia, confirm dia boleh bawa. Jadi saya punya kampung tu kan, dia boleh bawa satu ekor lembu di atas motor dia. Sumpah saya tak tipu. So ini jauh sangat dari kampung saya. Kampung saya tu dekat sepadan dengan Kamboja. Jadi apa punya letak di atas motor dia boleh bawa. Di sini kan motor tu naik. Kalau daripada contohnya adik 2014 kan, adik akak abah, lepas tu satu lagi tak bukan satu lagi, berapa lagi pun tak apa, tapi kena confirm bawah 14 tahun. Bawah 14 tahun dia tak kisah, tetapi daripada atas 14 tahun dibagi dua sahaja. Agar satu family boleh bawa terus, bukan satu family salah, satu rumah boleh naik satu biji motor tu terus satu kali jalan sahaja, tak payah guna kereta. So apa saya tak cakap family, saya cakap satu rumah tu sekali dengan anjing. Anjing pun kalau anjing di Malaysia tu kan pada duduk kereta sahaja, tapi anjing dekat Vietnam ni dia pandai duduk atas motor sekali. Waktu ni kita akan tak nampak bang nanti kan masa dia orang nak jalan, orang nampak dia bawa sekali anjing duduk atas motor untuk nak jalan. Akan jangan gelikan. Orang Vietnam ni ada satu jenis orang Vietnam sangat power. Apa punya mata dia nampak, mulut dia akan nak rasa. Di Malaysia tu kan dia orang nak sayang atas haiwan tu mata dengan hati sahaja. Vietnam ni guna dua lagi, mulut sama perut. Kalau sayang sangat, mulut tu kan nak rasa untuk masuk di dalam perut dia. Tak lepas daripada binatang yang mana-mana punya satu tau. Apa punya mata dia dapat, mulut dia akan nak rasa. Jadinya haiwan dekat sini kena betul-betul sangat jaga diri. Kalau kau tak pandai jaga diri kau, okey, kejap lagi bulu yang kau tinggal. Yang isi kau punya sudah habis. Dekat Sabah kan ada buaya duduk di dalam sungai, buaya di laut kan. Saya itu masa saya pergi sempurna, kawan saya cakap malam dekat pantai ada buaya di laut. Ada buaya di laut kan. Kalau dekat sini buaya tu duduk dekat laut juga. Duduk sama dekat laut, tapi bukan duduk dalam air. BBQ. Tapi pantai tu, untuk dia orang makan. Angkat punya di Malaysia, angkat punya terlalu nampak dia punya
anjing lari dalam taman mereka punya tempat kan. Banyak-banyak punya kan anjing. Ada jual tau. Mau cari yang kataknya dia. Hei, ini sorry ya, bukan anjing sahaja tau. Kucing pun makan, tapi kena macam ini. Kalau sekarang ni kan musim sejuk paling laku sekali untuk bisnes makanan untuk anjing. Tetapi kalau masa musim panas nanti kan untuk kulit lawan, kucing, kulit lembu, okey, dia akan ada kucing. Dia ada musim untuk makankan hewan-hewan tu, bukan ni saya punya ada satu kawan driver, tapi ini bukan ini kawan lah, kawan satu lagi. Dia jatuh motor tu kena luki satu badan dia. Tak tahulah lori langgar dia ke kepala langgar dia, satu badan dia kulit terjabut. Lepas tu dia ada satu orang tua tu ajak dia punya kata dengan kawan saya tu, "Engkaulah makanlah anjing untuk kulit kau cepat jenik balik." Lepas tu nampak sentiasa hari-hari dia makan, tapi tengok kulit dia kan sangat-sangat cepat elok. Biasanya kan kita kena ada masa dalam satu bulan untuk kulit dia baru nak kering kan. Kering je, yang lukis tu akan masih nampak. Tapi kawan saya punya tu di dalam sebulan je jadi macam original terus. Makan anjing. Lepas tu kan semua anjing dekat kawasan rumah dia nampak muka dia semua takut, tidak mengaku sama dia lagi. Bunyi pun senyap. Kan kasih perempuan tu makan ubat untuk makan lemak lebih dalam perempuan tu. Tengok kan badan perempuan Vietnam, walaupun tengok macam umur dia 40 macam-macam itu pun kurus. Nanti dekat Sabah nanti harimau habis bukan salah saya ya. Orang Vietnam ni langsung dia tidak tahu takut apa-apa punya dengan haiwan. Cuma dalam hidup dia takut dengan satu ya, harimau di rumah. Sama tak orang Vietnam kan? Saya nak dengar itu. Kalau tidak sama, bilik hotel sudah full tau. Gue pun kecil Sepanjang masa saya punya tanya, dia tak ada yang saya jawab tak takut. Semua orang bilang takut je. Boy, kalau di Malaysia, Semenanjung di Malaysia, bila nampak apa ni biawak pulang masuk rumah, malu akan cepat kon bemba. Abang bemba, tolong saya, binatang masuk rumah. Dekat sini, kalau kat Sabah, lagi dekat Mekong nanti dia ada rendam ular di arak rendam ular. Dia masuk dalam itu, dia free untuk tester. Kejap lagi di sana saya bagi dia orang tester. Ini kan dia orang bilangnya itu punya ubat untuk bagi kuat lelaki. Jadinya banyak lelaki dekat sini dia orang makan ubat yang ular tu. Itu kan dia orang letak ular tu, masa ular tu hidup, dia masukkan dalam bekas tu. Lepas tu dia tuang arak masuk, bagi arak ni tenggelamkan ular untuk ular tu keluar racun. Tetapi bukan sebelah kiri kita punya ni ada satu bas, sleeping bus. Bas ini 2 tingkat. Tapi duduk bas ni boring sangat. So di dalam itu kan dia ada bilik-bilik. Jadinya kita tidak nampak view di depan. Nampak di dalam macam kita masuk kotak saja. Masuk, tidur, bangun, sampai. Tidak tahu apa punya lagi. Ini jalan nak masuk highway ni, di depan lagi 4
kilometer di depan kita akan masuk highway. Bila masuk highway akan tak nampak motosikal lagi lah. So, motosikal dia akan haram masuk highway. Dia tidak bagi masuk highway. Ikut dengan jalan ni, simpang 4, simpang 3 last, belok ke kiri, belok ke kanan. Boleh nampak kilang terbesar sekali, kilang barang sukan saya punya bilang semalam tu, terbesar sekali di dalam dunia. Sebab kilang ni nak pindah, dia nak mau masuk dekat India. Tapi dia cakap 3 tahun dah, tapi tak nampak dia pindah-pindah, tak nampak dia punya tukar-tukar pun. Sebab saya rasanya